Okay guys, dah sampai Kanchanaburi. Baru masuk hotel. Check in dekat apa nama tempat dia? Noble Guest House ke apa lah. Tapi yang bestnya is dia, macam mana aku nak terbalik ni, betul-betul di River Kwai. Malam tak nampak sangat lah sebab gelap. Mungkin besok kita ambil lagi. Ujung tu ada fun fair. So menarik. So ada swimming pool semua. Kan menarik kan. Cuma 650 baht satu malam. Boleh lah dalam apa RM90 kot, RM80, RM90 lebih. So hotel dia macam ni lah. Ada bilik-bilik yang menghadap pool dan juga bilik-bilik biasa. Ni bilik biasa lah. Bilik aku yang ni 650 kat sini. Okay, dekat lah depan ni. Tu depan tu is lobby dia. So adalah tempat-tempat nak lepak depan ni. Ditemani oleh beberapa haiwan peliharaan. Okay, that's my room. And bilik dia honestly not bad lah. Okay, siap ada TV zaman purba. Ada fridge. Okay. Dan toilet dia. Yeah. So aku rasa 650 is not bad at all. Not bad at all. Dan bilik pun kat bawah, so senang nak apa nama, turun naik kan. Tak perlulah susah-susah nak ni. Macam aku cakap tadi. So yeah, berbaloi lah. Saya ada pool semua. So puas hati. Nama hotel ni Pai Waan. Pai Waan. Satu hotel ni tema dia warna pink guys. Warna pink. Tidak ada warna lain selain warna pink. Aduh. Okay guys, sambung tadi. Ni bilik dia. Tak boleh belah geng. Hello Kitty geng. Hello Kitty lah. Pink color juga. Toilet pun pink color juga. Masya Allah. Memang sawan pink lah warna dia ni. Tapi okey. Ada air. Nescafe. Tempat panas-panas. TV pun ada. Fridge besar tu. Fridge besar. Aircon. Okey geng. Puas hati. Agak mahal sikit 1000 baht. Tapi boleh lah daripada tak ada bilik. Pusing satu pai tadi. Telefon semua memang apa nama, bilik semua full. Aku tak tahulah kenapa. Ada event apa-apa ke. Kata hari Minggu, tak juga. Hari ni hari Khamis. Tapi itulah. Full house. So weather je lah. Kita duduk je kat sini. Nak kata apa lagi pun, esok pagi-pagi kita dah gerak. Bolehlah, halal lah, halal. Warna pink guys. Ya Allah, warna pink. Guys, Thailand ni tak pernah tidak memeranjatkan aku. Okay, tu parking motor. Right, itu hotel dia. Dan ini guys adalah bilik dia. Double bed, aircon, ada sofa. Okay, pergi ke pintu belakang. Ada fridge. Ada tempat pantry. Okay, toilet dia. Gajah lah besarnya. Okay. Guys, ini sangat-sangat memeranjatkan aku. Besar dude. Besar gila biliknya. Depan tu cafeteria punya cafeteria lah lebih kurang. Okay. Itu bilik aku. Okay, di bawah saja. Itu pintu masuk hotel.
sangat-sangat puas hati. Kalau aku cakap mesti korang tak percaya. RM60. RM60 guys, satu malam. Serius tu, aku macam speechless gila lah. Besar tu bilik tu. Bilik memang besar, puas hati. RM60, percaya ke tidak? Nama tempat ni, mana aku pula namanya? Wisdomfield Resort nama dia. Ni Wisdomfield Resort. Betul-betul di tepi jalan. Okay, di Mesot. I cannot believe it. Siap breakfast pagi esok breakfast. So okay, aku baru sampai Mesot ni. Jam sudah menunjukkan pukul berapa ni? Aduh, jam betul lalu lah. 9.37 malam waktu tempatan. Hari ni OT sikit hari ni, because nak menyampaikan ke Mesot juga. Tadi dah macam nak sampai ke Myseriang, tapi bila fikir-fikir balik, alah push sikit lagi so sampai ke Mesot. So besok perjalanan pendek sikit lah. Pendek tak pendek lah, tapi kira okey sikit lah. So anyway, nak berehat dulu malam ni, sangat-sangat penat. Dan besok target kita untuk kalau boleh sampai ke Chumpon ke mana ke. So tengoklah besok macam mana. Besok-besok punya cerita lah. Okay, so malam ni sign off. Good night guys. So, pagi ni kita bersiap-siap untuk tolak ke target kita Chumpon hari ni. But guess what? Kita di Mesot lah, tapi masih berasap guys. So masih sejuk lagi. Cuaca masih orang kata masih sejuk lah. Tak ada ni. So anywho, that's my room yesterday. Dan ini adalah hotel yang saya duduki semalam. So like I said, not bad. Dia 2 tingkat saja. Each unit, individual unit. Sampai ke ujung tu belakang tu, belakang tu dia ada macam unit bungalow lah. Okay, kendaraan kita boleh parking depan ni. Sekali lagi Thailand tidak mengecewakan. Ni biliknya untuk malam ni di Chumpon. Sorry di Chaam bukan Chumpon, di Chaam. Keadaan bilik toilet, ada indoor shower, dan aku tak tahulah kenapa tapi ada outdoor shower. Boleh mandi kat luar. Tak ada mahu nak mandi kat luar. Bilik okey, lengkap. Oh, tapi tiada cerik air. Alamak. Air panas tak ada rasanya. Itulah dia. Cubalah teka berapa ringgit. Hanya apa dia? 46 ringgit rasanya kot. 46 ringgit sebab ada cashback. Saya tak percayalah. 46 ringgit untuk hotel sebesar ini, tepi jalan, basic amenities ada. Sayang tak ada cari air, tapi okey lah, better than nothing. Okay guys, again kita sampai malam. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 9. Okay, 9 malam. Kita pergi makan tu tadi, sampai awal lah, dalam pukul 7 kot. Pukul 7. Lepas tu pergi makan siap-siap, baru masuk bilik hotel. Dan ini dia. Okay, so tidak kesampaian target saya hari ni untuk ke Chumpon. Short sikit di Chaam. Dah tak larat nak bawa motor malam lah, penat lah. Jadi saya decide untuk stay saja di Chaam malam ini. Dan besok pulun semula lah. Okay guys, so
We'll be updating later. Thank you. See you.